masak benda simple je. Sampai 4 orang baik. Aku tak puas hati kali ni punya masak-masak raya. Sebab satu, ada orang dia pura-pura paling busy ada anak. Alasan satu, aku pun pernah ada anak lah weh, boleh masak kot. Yang lagi datang lambat. Padahal duduk kat gelang patah je pun. Aku yang duduk KL boleh datang awal baik. Bukan sengaja nak datang lambat, tapi datang lambat pun ada jugalah kan. Buat kerja kan. Bukan masak kan. Masak ayam masak merah. Datang awal pun duduk saja tengok. Tak payah kan. Saya tak tahu apa, saya menantu je. Dek, ibu dah cakap kan, jangan letak yang keras-keras. Kau apa hal letak keras-keras tu? Buat tu. Mana yang ada anak tu, tak payah datang lah. Buat tunjuk muka yang sakit hati lah. Lagi-lagi. Kenapa semua nak salahkan aku? Anak aku comel kot. Cuba tengok tu. Inilah anak saya yang comel tu. Say hi sikit. Hai. Jangan mengata ya. Penting semua ada membantu. Walaupun membantu sikit, membantu banyak, tak ada masalah. Walaupun datang tunjuk muka, yang penting ada. Sekali siapa yang rajin buat kerja, siapa yang tak rajin, gitulah kalau dah jumpa ramai-ramai adik-beradik. Astagfirullahalazim. Mia yang salahkan mami. Diam! Kau tak masak ke tempat betul-betul. Awak yang tak suka. Saya suka. Awak je tak suka. Awak dah lah habiskan keropok. Awak pun dah habiskan keropok.